Dalam sejarah tentera laut, kita tahu ada kapal-kapal yang memang dicipta dengan sempurna. Tapi, ada juga sebuah kapal bernama HMS Warspite. Dikenali sebagai The Grand Old Lady, dia ni bukanlah yang terpantas atau paling canggih mahupun yang paling bertuah. Tapi entah macam mana, ia menjadi salah satu kapal perang paling ikonik dan paling digeruni dalam sejarah. Petikan ni kan, dah cukup untuk gambarkan segalanya. Warspite ni memang terkenal dengan masalah steering yang kronik. Dia selalu sangat terlibat dalam kemalangan. Sampai langgar kapal sekutu sendiri, terkandas, macam-macam hal. Boleh kata dia ni bawa parut dari zaman Dreadnought sampailah ke zaman peluru berpandu. Inilah persoalan utama di sebalik legenda dia. Macam mana sebuah kapal yang nampak macam serba kurang ni bukan setakat mampu terus berlawan, tapi siap boleh dominasi beberapa pertempuran laut paling kritikal dalam Perang Dunia Kedua. Jom kita bongkar ceritanya. Okey, untuk faham siapa sebenarnya Warspite ni, kita kena patah balik ke ujian pertamanya yang paling dahsyat dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran Jutland. Di sinilah perwatakan dia terbentuk dan di sinilah parut pertamanya terpahat. Bayangkan tengah-tengah pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Satu tembakan tepat dari armada Jerman. Boom! Kena betul-betul kat bahagian belakang dia. Kerosakan tu bukan setakat kritikal. Ia melumpuhkan terus sistem kemudi dia, menyebabkan steeringnya tersekat habis. Dalam keadaan tak boleh dikawal, Warspite mula berpusing dalam bulatan besar macam gasing, terus menuju ke arah barisan tembakan utama armada Jerman. Tapi, Kapten Philpotts nampak kapal cruiser HMS Warrior yang sedang lumpuh berhampiran. Dia buat satu keputusan yang gila tapi berani. Teruskan pusingan. Dia sengaja jadikan kapal dia sasaran gergasi untuk tarik semua tembakan musuh, bagi peluang untuk Warrior melarikan diri. Selama 10 minit yang sangat-sangat genting tu, Warspite menerima bedilan bertubi-tubi. 13 das tembakan peluru berat menghentamnya. 13! Tapi, dia enggan karam. Walaupun dah rosak teruk, dia berjaya juga balik ke pelabuhan. Dan pada hari itulah, legenda Warspite yang tahan lasak mula tersebar. Masa berlalu, kita masuk ke era antara perang. Warspite ni dah kira macam barang antik lah, tapi dia diberi nafas baru. Satu proses modernisasi besar-besaran mengubahnya daripada veteran Perang Dunia Pertama kepada sebuah senjata yang siap sedia untuk konflik seterusnya. Proses ubah suai ni bukan biasa-biasa tau. Enjin baru, lagi power, perisai dek yang lebih tebal untuk lindung dari bom dari udara. Superstructure baru, meriam anti pesawat yang moden. Paling penting, meriam utama dia boleh dongak lebih tinggi. Maknanya boleh tembak lebih jauh. Cuma, ada satu benda yang tak pernah dibaiki sepenuhnya. Masalah steering dari Jutland tu. Parut tu kekal bersamanya. Okey, sekarang kita tengok macam mana kapal veteran ni dengan segala kekuatan dan parut lamanya betul-betul membuktikan kemampuannya dalam Perang Dunia Kedua. Kita mulakan dengan kempen di Norway. Cuba bayangkan risiko dia. Fjord ni laluan air yang sempit dan dalam, kiri kanan tebing tinggi. Ini kawasan permainan untuk kapal pemusnah yang lincah atau kapal selam yang menyorok. Boleh kata ni perangkap maut untuk kapal tempur gergasi. Tapi inilah misi yang Warspite kena hadap. Sinilah salah satu ciri moden dia jadi penentu. Sebelum masuk ke fjord, Warspite lepaskan pesawat apung dia, Swordfish. Pesawat ni berfungsi macam mata di udara. Dia bukan saja kesan kat mana kapal pemusnah Jerman tengah menyorok, tapi dia juga terus bom dan tenggelamkan kapal selam U-64. Ini satu sejarah penting. U-boat pertama yang ditenggelamkan oleh sebuah pesawat dalam perang. Hasilnya, memang tak boleh lawan. Warspite, pimpin armadanya masuk ke dalam perangkap itu dan sapu bersih seluruh skuadron pemusnah Jerman. Satu kapal British pun tak hilang. Ini memang satu demonstrasi penguasaan taktikal yang sangat bijak. Lepas tu, dekat Mediterranean, Warspite buat hal lagi. Masa pertempuran Calabria, meriam dia berjaya kena kapal tempur Itali, Giulio Cesare, dari jarak hampir 24 km. Sampai sekarang, itu kekal sebagai salah satu tembakan meriam laut paling jauh dalam sejarah ke atas sasaran bergerak. Memang gabungan skill, teknologi dan nasib. Tapi, kejayaan dia yang paling epik di Mediterranean ni ialah masa pertempuran Cape Matapan. Kali ni, British ada kelebihan yang sangat besar. Diorang ada maklumat risikan, jadi diorang tahu armada Itali tengah berlayar. Diorang ada radar, boleh nampak dalam gelap dan diorang memang dah berlatih untuk bertempur waktu malam. Pihak Itali pula, langsung tak ada radar, buta dan tak tahu pun diorang tengah berlayar masuk ke dalam perangkap.
Jadi, dalam gelap malam tu, Warspite dengan 2 lagi kapal tempur British senyap-senyap ikut armada Itali. Diorang tunggu sampai jarak betul-betul dekat, baru diorang buka tembakan. Jaraknya kurang dari 3.5 kilometer. Untuk meriam 15 inci sebuah kapal tempur, jarak macam tu dah bukan lagi pertempuran. Itu dah macam satu hukuman mati. Kapal-kapal cruiser Itali langsung tak ada peluang nak bertindak balas. Macam kata seorang pegawai British, kelasi-kelasi Itali tu mungkin nampak bayang-bayang besar dalam gelap dan tertanya-tanya, apa tu? Tapi, diorang tak sempat pun habis fikir. Tiba-tiba lampu sorot yang terang menyala dan serentak itu, bam! Tembakan padu dari 3 kapal tempur menghancurkan mereka dalam sekelip mata. Ketahanan Warspite yang dah teruji ni akan berdepan dengan cabaran terbesarnya. Bukan dari meriam kapal lain, tapi dari senjata era baru yang direka khas untuk membunuhnya dari langit. Nama senjata ni, Fritz X, senang kata inilah peluru berpanduk anti kapal pertama di dunia. Dijatuhkan dari altitude tinggi, operator boleh kawal bom ni guna radio untuk pastikan ia kena tepat pada sasaran. Memang direka untuk tembus perisai tebal kapal perang. Masa tengah bantu pendaratan tentera berikat di Salerno, Itali, sebiji bom Fritz X menghentam Warspite. Ia menembusi bukan 1, bukan 2, tapi 6 lapisan dek sebelum meletup jauh di dalam perut kapal. Letupan tu memang dahsyat. Lebih 5,000 tan air melimpah masuk, mematikan semua enjin dan sistem kuasa. Warspite terkandas, lumpuh, tak berdaya. Kalau kapal lain, confirm dah karam. Tapi ini kan Warspite. Dia ditunda, ditampal dengan konkrit je dan dihantar balik untuk berjuang. Dan inilah momen yang paling simbolik. Pada hari pendaratan Normandy, 6 Jun 1944, kapal yang paling tua, paling banyak parut dan paling kerap dibaiki dalam armada, inilah yang diberi penghormatan untuk melepaskan tembakan pertama memulakan serangan ke atas kubu pertahanan Jerman. Jadi, apa sebenarnya yang menjadikan Warspite sebuah legenda? Jawapannya, ia lebih daripada sekadar sebuah mesin perang. Inilah buktinya. 15 Battle Honours, anugerah penghargaan pertempuran. Itulah jumlah paling banyak pernah diterima oleh mana-mana kapal dalam sejarah tentera laut di Raja British. Dari Laut Utara ke Mediterranean, dari Lautan Hindi ke Atlantik, dia dah berjuang di mana-mana. So, kita kembali kepada persoalan asal. Apa sebenarnya senjata terhebat Grand Old Lady ni? Adakah meriam 15 inci dia yang padu tu? Ataupun reputasinya sendiri? Reputasi yang dibina dari api Jutland, diperkukuh di Fjord Norway dan dimeterai di Mediterranean. Mungkin sekali senjata terhebatnya ialah gabungan antara keluli yang tak boleh hancur, anak kapal yang cekap dan rasa gerun yang tersemat di hati lawannya setiap kali nama HMS Warspite disebut.